Ini cara jemaah untuk terus luggage awak sewaktu di airport. Dan cara yang kelima ini adalah cara yang kebiasaan jemaah gunakannya. Yang pertama, pasang tracker. Letak Bluetooth tracker dalam luggage awak seperti AirTag. Apabila buka sahaja telefon anda, maka kita boleh kesan di mana kita punya luggage. Yang kedua, pakai tali ataupun strap yang unik. Kalau boleh, gunakanlah warna yang terang. Kalau kita menggunakan warna yang terang, dari jauh pun sudah boleh nampak. Yang ketiga, gunakan luggage tag yang besar dan unik. Lagi unik tag tersebut, maka lagi cepat untuk kita kesan kita punya luggage. Yang keempat, tampal stiker ataupun patch. Kita boleh tampal sahaja di depan luggage anda semua. Yang kelima, pakai sarung pada luggage. Seperti yang saya cakap tadi, memang biasalah jemaah-jemaah ni pakai sarung pada luggage masing-masing. Dan kalau boleh, kita pilihlah sarung luggage yang unik yang buatkan kita daripada jauh sudah boleh kesan. Itulah dia beg kita. Seperti itulah. Dengan sekian sebanyak panduan untuk anda semua, anda tak perlu lagi tercari-cari luggage seperti mencari jodoh. Jangan lupa follow Kembar Fitrah Travel untuk mendapatkan lagi segala nasihat dan tips berkaitan dengan pakej umrah kami.